Liquid cooling dekat smartphone ni betul-betul membantu ataupun sekadar gimmick marketing je. Sebab kalau kita tengok liquid cooling dekat PC, kita memang boleh nampak dia punya coolant, pump, radiator, dia punya tube memang betul-betul boleh nampak depan mata. Tapi bila smartphone kata dia ada liquid cooling, ramai yang tertanya adakah ini betul-betul sejuk ataupun sekadar ayat komersial. Jadi dalam video ni aku nak test benda tu dengan cara ataupun metod yang lebih real. Sebab kita ada Infinix GT50 Pro dengan liquid cooling architecture dan juga adik dia GT30 Pro dengan vapor chamber cooling system. Sebab kita nak jawab satu persoalan yang simple. Bila gaming, adakah liquid cooling ni memang bagi perbezaan yang boleh nampak? Ataupun dia lebih kurang sama je dengan vapor chamber? So jom kita saksikan. Sebelum kita nak test untuk kedua-dua phone ni, kita kena faham satu benda dulu. Dekat dalam smartphone ni, liquid cooling dia tak sama macam liquid cooling yang ada dekat PC. Korang jangan bayangkan pula macam ada air bergerak dekat custom water cooling rig. Bukan. Dan dalam smartphone, sistem cooling dia biasa and simple je cara dia untuk pindahkan haba daripada chipset ke kawasan yang lebih luas supaya suhu tu lebih terkawal. Vapor chamber yang ada dekat GT30 Pro pun lebih kurang sama je dia punya kerja. Dia serap haba, sebarkan haba dan bantu untuk kurangkan throttling. Dalam bahasa mudah, liquid cooling ni diguna cecair sebagai medium untuk pemindahan haba, manakala untuk vapor chamber pula diguna warp sahaja sebagai medium. Jadi dalam video ni bukanlah nak buktikan yang semua liquid cooling ni lebih better daripada vapor chamber. Korang jangan fikir macam tu pula. Apa yang kita nak tengok adalah dalam dua phone Infinix ni, adakah cooling system daripada GT50 Pro ni bagi kelebihan sebenar bila gaming. So dalam test ni, untuk kita orang dapat result yang fair and square, kedua-dua phone Infinix ni akan digunakan untuk lenjan mobile game yang sama pada tetapan grafik setting yang serupa, brightness yang tidak jauh bezanya antara kedua-dua phone ni, dalam performance mode yang sama dan dilakukan dalam ruangan bilik tertutup pada room temperature. Dalam test ni ada 3 langkah utama. Yang pertama sekali, suhu kedua phone ni akan disemak sebelum sebarang mobile games kita orang mainkan. Yang kedua pula, kita orang akan buat gaming test untuk setiap phone ni lenjan 4 mobile games. Yang pertama sekali of course lah Mobile Legends Bang Bang, and then game yang lebih heavy demanding iaitu War Thunder, Where Winds Meet dan juga Delta Force. Dan langkah yang ketiga pula, setiap phone ni akan dicatat suhu dia setiap 10 minit apabila dia lenjan each of these mobile games. And then daripada data yang terkumpul itulah kita boleh menyemak kenaikan suhu ataupun perbezaan suhu antara liquid cooling dekat Infinix GT50 Pro dan juga vapor chamber dekat Infinix GT30 Pro. Sebab dalam gaming ni, apa yang penting adalah gaming phone ni sebab dalam gaming apa yang penting jangan kau cakap kerjasama apa yang penting adalah gaming phone itu boleh mengekalkan prestasi untuk jangka masa yang panjang dan pada suhu yang optimum. Tapi apa yang menarik, dekat dalam 4 game yang kita orang duk test tadi tu, GT50 Pro ni lebih catat suhu yang rendah berbanding dengan GT30 Pro selepas 30 minit gaming. Untuk MLBB, beza dia memang kecil je, 39 darjah Celsius pada GT50 Pro dan 40 darjah Celsius pada GT30 Pro. Yang ni masuk agak sikit sebab MLBB ni bukanlah game berat and then dah bertahun-tahun optimize. Jadi kedua-dua phone ni masih boleh handle dengan baik. Tapi bila masuk ke game yang lebih berat, perbezaan suhu tu kita boleh nampak. Dalam War Thunder, GT50 Pro ni dia tamat pada 41 darjah Celsius, manakala untuk GT30 Pro kekal pada 44 darjah Celsius. Kiranya beza dalam 3 darjah. Untuk Where Winds Meet pula, gap dia lagi jelas. GT50 Pro berada dekat sekitar 37 darjah Celsius, manakala untuk GT30 Pro pula dia naik sampai 41 darjah Celsius selepas 30 minit. Dan dalam Delta Force pula, GT50 Pro tamat pada 39 darjah Celsius berbanding GT30 Pro pada 42 darjah Celsius. Jadi daripada data dan juga finding yang kami dapat berdasarkan test yang baru saja kami jalankan sebentar tadi, kita nampak satu benda yang jelas, yang mana liquid cooling dekat GT50 Pro ni bukannya marketing, bukannya gimmick, bukannya ayat komersial. Dia betul-betul membantu deal job, get it done dalam mengawal suhu, terutamanya bila kita gunakan phone ini untuk mobile gaming yang lama. Tapi korang jangan salah faham, itu tak bermaksud yang vapor chamber ni tak bagus terus. Vapor chamber ni masih lagi berfungsi dengan baik. Cuma dalam perbandingan kedua-dua phone ini, liquid cooling dekat GT50 Pro tampak lebih konsisten dalam mengekalkan suhu lebih rendah ketika kita mobile gaming. Dan untuk gaming phone sebenarnya, kalau korang nak tahu benda macam ni lah yang penting. Sebab bila suhu phone tu lebih terkawal, phone tu lagi selesa untuk kita pegang, risiko throttling pun dapat dikurangkan dan pengalaman gaming tu dia lebih stabil dalam sesi masa yang panjang. Jadi persoalan awal tadi kita dah nampak jawapannya dengan jelas.
Dalam test real world, liquid cooling dekat GT50 Pro menunjukkan perbezaan berbanding dengan vapor chamber yang ada dekat GT30 Pro. Cuma, beza dia bukanlah dramatik sampai boleh buatkan phone tu sejuk gila. Tapi cukup konsisten lah untuk kita kata liquid cooling ni ada kesan sebenar. Terutamanya untuk gaming yang lebih lama ataupun game yang lebih berat.